Saudari, Segan Kim Siang dan rakan-rakan Jerry Kang dari Kang Financial Advisory dan CC Advisory. Jadi hari ini kita punya tajuk ialah mengenai Asia Barat. Ya, Asia Barat. Kerajaan bakal umum langkah sokongan buat golongan penganggur. Ya, jadi kerajaan akan mengumumkan langkah tambahan tidak lama lagi bagi menyokong mereka yang kehilangan pekerjaan akibat krisis bekalan global. Ya, jadi Perdana Menteri Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, inisiatif tersebut akan merangkumi gaduan penganggur dan pemegang diploma bagi memastikan kemahiran mereka tidak terbazir. Jadi, saya akan mengumumkan langkah tambahan dalam masa terdekat untuk membantu mereka yang tidak bekerja, termasuk gaduan penganggur dan pemegang diploma. Jadi, katanya kepada pemberita selepas mengkongsikan sesi meja bulat bersama wakil institusi kewangan pada Selasa. Jadi, turut hadir ialah Governor Bank Negara Malaysia, Datuk Seri Abdul Rashid Ghaffar dan Ketua Setiausaha Bandahari, Datuk Johan Mahmud Marikan. Ya, ini sebelum ini kerajaan telah memperkenalkan beberapa langkah untuk mengurangkan impak krisis bekalan global. Jadi termasuk mengekalkan harga petrol di bawah program budi. Ya, jadi ya Madani ROM 95 ya, dan mengekalkan subsidi diesel di Sabah dan Sarawak. Jadi langkah tambahan ini lain ya termasuk bantuan bulanan dan lebih tinggi di bawah agro commodity dan budi diesel untuk pemilik individu kenderaan diesel, petani dan pekebun kecil, meningkatkan inisiatif bagi menanam padi. Ya, ini ya langkah-langkah diambil oleh kerajaan Madani. Ya, dan sampai sini saya jemput rakan-rakan saya Jerry untuk mengulas sedikit tentang hal ini. Jerry, dipersilakan. Okey, sebab penganggur ni akan bertambah oleh kerana krisis Asia Barat juga menaikkan harga minyak. Oleh kerana para pengusaha jika harga minyak naik memanglah ramai penganggur. Kesan apa? Oleh kerana ramai penganggur ada kesannya dari si perancang kewangan. Okey, gangguan aliran tunai akan berlaku, pendapatan terhenti serta-merta tapi belanjaan tak berterusan seperti sewa makanan, ansuran kereta dan sebagainya. Aliran tunai akan terganggu sebab tak ada kerja. Okey, simpanan kecemasan akan terkuras. Pakar kewangan mengesyorkan simpanan kecemasan sehingga 3-6 bulan. Pengangguran berpanjangan menyebabkan simpanan kecemasan akan cepat habis. Hutang pun bertambah. Memanglah, kalau macam mana nak bayar hutang? Kalau orang susah mengutara pendapatan, hutang bertambah. Kredit kad, pinjaman rumah kad, pinjaman peribadi dah tentu akan menjadi meninggi. Hutang itu akan bertambah banyak. Alright. Okey, zaman KWSP juga terhenti. Macam mana para penganggur mau besar bila hari tua? Bila kerja sudah hilang, tiada duit untuk macam KWSP. Macam mana nak besar? Ini ada beberapa kesan-kesan dari si perancang kawan jika ni bagusnya pengangguran gara-gara konflik Asia Barat yang menyebabkan harga minyak melambung. Bila harga minyak melambung, banyak penganggur. Okey, terima kasih. Ini sahaja saya share. Terima kasih. Ya, terima kasih Jerry untuk ulas sedikit tentang hal ini. Jadi sampai sini sila like, subscribe dan share ya. Terima kasih.